Pesawat MAS MH370 hilang ketika penerbangan ke Beijing. Perdana Menteri arah perluas kawasan mencari dan menyelamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wak Isim Mansur. Dan saya Nurisa Muhammad Sin. 18 jam sudah berlalu, namun pesawat MH370 yang hilang ketika dalam penerbangan ke Beijing, China masih tinggal misteri. Setakat ini terdapat beberapa laporan bercanggah mengenai nasib 227 penumpang dan 12 anak kapal pesawat Boeing 777-200 milik MAS itu. Pesawat itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 12.41 pagi. Penerbangan MH370 yang turut membawa dua bayi itu dijadual mendarat di Beijing pada 6.30 pagi. Pesawat mana pun terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara di Subang pada jam 2.40 pagi kira-kira 2 jam selepas berlepas. Pesawat berada pada ketinggian lebih 35,000 kaki. Keadaan cuaca ketika insiden juga disahkan baik. We lost contact at about 2:40 a.m. in the morning. That's the radar contact. Okay, the last reported position was approximately, I think, about 120 nautical miles, 120 nautical miles off Kota Baru, east of Kota Baru, around the South China Sea. Kali terakhir pesawat MH370 berkomunikasi dengan menara kawalan ialah pada jam 1.30 pagi tadi. Demikian disahkan Jabatan Penerbangan Awam DCA. With the aircraft at 1:30 this morning, they disappeared from our radar. The actual longitude and latitude is as follows. The latitude is 065515 north, 5515 north, and longitude 1033443 east. That's the last 1033. 443 is. Pesawat berkenaan dikendalikan oleh Kapten Zahari Ahmad Shah, 53 tahun bersama pembantu Farid Abdul Hamid, 27 tahun. Kapten Zahari yang menyertai MAS pada 1981 mempunyai 18,365 jam penerbangan, manakala Farid menyertai MAS pada 2007. Beliau mempunyai 2,763 jam penerbangan. 38 daripada 227 penumpang yang menaiki pesawat MH370 itu adalah rakyat Malaysia. Warga negara lain ialah China 153 orang termasuk seorang bayi, Indonesia 7, Australia 6, India 5, Perancis 4 dan Amerika Syarikat 3 termasuk seorang bayi. Masing-masing 2 orang dari New Zealand, Ukraine dan Kanada. Mangsa lain masing-masing seorang dari Rusia, Itali, Belanda dan Austria. Terdapat 12 anak kapal dalam pesawat. Pesawat Boeing 777-200 MAS penerbangan MH370 berlepas dari KLIA pada jam 12.41 pagi tadi. Penerbangan membawa 227 penumpang, 2 daripadanya bayi dan 12 anak kapal. Ia dijadualkan mendarat di Beijing kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Namun pesawat terputus hubungan dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang pada jam 2.40 pagi. Kenyataan rasmi berhubung kehilangan pesawat oleh pihak MAS dikeluarkan pada jam 7.43 pagi. Ahli keluarga yang dimaklumkan oleh pihak MAS berkumpul di Menara Tinjau sejak jam 9.45 pagi bagi mengikuti perkembangan terkini kejadian. Satu sidang media khas diadakan di KLIA oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS, Ahmad Jauhari Yahya, 2 jam kemudian. Dan pada sidang media pada jam 3.30 petang oleh Pemangku Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian. Ahli keluarga yang ditemui nyata terkejut dengan panggilan yang mereka terima daripada pihak MAS berhubung insiden berkenaan. Passenger boleh bawa 2 next of kin dengan pasport ke crash site.
Untuk keluarga saya, abang saya dengan mak saya akan pergi. So make sure you ada pasport yang valid untuk pergi. Pukul berapa makcik dapat maklumat yang dia terlibat dalam bagi pukul berapa? Daripada pihak mana inform tu? MSS inform makcik dah telefon. Nanti dengan siapa makcik ke sana? Dia daripada Kristian. Petugas. Pergi ke PJ untuk bekerja. Menantu meninggalkan anak ke? 4 orang. Anak berapa lelaki berapa perempuan? 3 lelaki. Berikutan kegagalan mengesan pesawat berkenaan sehingga kini, Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak mengumumkan operasi mencari dan menyelamat diperluas dengan membabitkan kerjasama antarabangsa. Kita telah mengambil keputusan untuk memperluaskan kawasan mencari dan untuk tujuan ini kita telah menambah bilangan aset yang kita kerahkan kepada kawasan mencari di mana dari segi bilangan pesawat jumlahnya 15 terdiri daripada 4 C-130, 1 CN-235, 4 EC-725, 1 Beechcraft, 1 King Air. Ini yang tadi itu aset-aset UDM, 2 Bombardier, kapal terbang Bombardier kepunyaan APMM dan 2 helikopter Agusta. Dari segi bilangan kapal pula, 6 buah kapal TLDM dan 3 kapal APMM telah kita kerah untuk operasi mencari. Katanya dalam satu sidang media, operasi mencari pesawat memberi tumpuan kepada kawasan signal terakhir pesawat itu diterima. Datuk Seri Mohamad Najib turut terharu dengan tawaran bantuan dan kerjasama dari negara lain dalam usaha mencari dan menyelamat pesawat MH370. Kita telah mendapat persetujuan negara Vietnam akan melakukan operasi di kawasan perairan mereka. Saya telah baru bercakap dengan Perdana Menteri negara China, Li Keqiang. Selain daripada saya menyampaikan takziah kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia kepada beliau kerana 153 daripada penumpang MH370 itu terdiri daripada warga negara China dan 1 dari negara Taiwan. Beliau menyatakan pada saya bahawa negara China akan membantu dalam operasi mencari dan berharap bahawa kita akan meneruskan kerjasama sehingga apa yang kita harapkan itu berhasil. Amerika Syarikat melalui US Navy-nya bersetuju untuk menghantar pesawat-pesawat mereka untuk dilibatkan dalam operasi mencari yang kita sedang jalankan. Dan saya petang tadi menerima panggilan daripada Perdana Menteri Singapura, Sian Loong, dan Singapura telah menghantar sebuah Charlie C-130 untuk membantu operasi mencari. Perdana Menteri turut menyampaikan rasa sedih kepada keluarga penumpang MH370. I just like to say that our thoughts and prayers are with the bereaved families affected. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Perdana Menteri sebelum itu mengadakan lawatan ke Menara Anjong bagi melawat ahli keluarga yang menanti sejak pukul 9.45 pagi tadi. Lawatan diadakan hampir 30 minit, turut diiringi Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Pejabat Kedutaan Malaysia di Beijing dalam pada itu menyediakan talian khas untuk sebarang pertanyaan berhubung kes pesawat MH370 yang hilang. Orang ramai boleh menghubungi talian tertera. Dalam pada itu, laman web dan aplikasi atas talian penjejak penerbangan Flightradar 24 merekodkan sebahagian laluan penerbangan membabitkan pesawat berkenaan. Foto ini disiarkan menerusi akaun Twitter aplikasi berkenaan. Kali terakhir penerbangan MH370 dijejaki di ruang udara Laut Cina Selatan. Perkhidmatan itu bagaimanapun kurang tepat sekiranya tiada jangkauan radar di laluan penerbangan yang dijejaki. Nikmati plan Paskabaya tanpa had terbaru dari RM50 sebulan. Syarikat pengeluar kapal terbang Boeing dalam kenyataan medianya maklumkan pihaknya kini menubuhkan pasukan bagi membantu menyediakan bantuan teknikal bagi pihak berkuasa yang bakal menjalankan siasatan. Syarikat yang berpengkalan di Seattle, Amerika Syarikat itu turut melahirkan rasa prihatin terhadap ahli keluarga penumpang pesawat mas penerbangan MH370 yang hilang sejak jam 2.40 pagi tadi. Malaysia Airlines memiliki sejumlah 17 pesawat Boeing 777-200. Pesawat dua enjin berkenaan digunakan bagi penerbangan jarak sederhana dan jauh antarabangsa. Pakar aeronautik Dr. Istas Farurazi Nushirwan menjelaskan prosedur operasi standard SOP setiap pesawat dipastikan dalam keadaan terbaik sebelum dibenarkan berlepas bagi sebarang penerbangan. Dari segi teknikalnya pesawat ni patutnya dalam keadaan yang terbaik. Jadi yang baik, jadi teknikalnya tu kita rasa katebang ni memang dalam kondisi yang paling baiklah untuk penerbangan. Kenapa tiba-tiba hilang itu ada satu persoalan yang sukarlah, kita kena lihat dari banyak aspek lah. Kenapa kapal terbang tu tiba-tiba dihilang, sebab kawasan yang dijangkakan jatuh tu agak jauh daripada perairan. Pemimpin dunia turut melahirkan rasa simpati terhadap tragedi yang menimpa 239 penumpang dan anak kapal penerbangan MH370. Dari White House, Presiden Barack Obama mengajak rakyat Amerika Syarikat bersama-sama mendoakan keselamatan mangsa. Obama berkata demikian dalam akaun Twitternya. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melalui akaun Twitternya pula memberitahu beliau telah menghubungi rakan sejawatnya di Malaysia, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Lee turut menawarkan bantuan bagi misi mencari dan menyelamat. Dalam raya itu, Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menafikan beberapa laporan tidak berasas yang disebar menerusi laman sosial. Spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung, tidak digembar-gemborkan di luar sana. Contoh cerita yang menyatakan bahawa pesawat telah pun mendarat di Nanning, itu tidak benar. Keduanya bahawa ada maklumat yang kesan pesawat berada di perairan Vietnam di selatan sebuah pulau. Saya dapat pengesahan daripada DCA, ianya tidak benar. Jabatan Imigresen dalam pada itu akan membuka kaunter khas pasport untuk keluarga penumpang pesawat MH370 di ibu pejabatnya di Putrajaya esok. Keluarga penumpang pesawat itu boleh mendapatkan kemudahan permohonan pasport di UTC Pudu dan Sentul sehingga jam 10 malam ini. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Bilik Gerakan Imigresen di talian 03-8880-1555. Nahas udara terburuk membabitkan pesawat Malaysia Airlines MAS pernah dicatatkan di Tanjung Kupang, Johor pada tahun 1977. 93 penumpang dan 7 anak kapal maut akibat tragedi itu. Kejadian berlaku pada petang 4 Disember 1977. Ia nahas udara pertama dan terburuk MAS ketika itu. Pesawat itu berlepas dari Pulau Pinang ke lapangan terbang antarabangsa Subang. Ia bagaimanapun menukar arah ke Singapura dipercayai berpunca akibat rampasan pesawat. Pesawat itu kemudian dipercayai meletup di udara sebelum terhempas. Antara yang terkorban ialah Menteri Pertanian ketika itu, Datuk Seri Ali Ahmad dan Duta Cuba ke Jepun, Mario Garcia. Satu tugu peringatan dibina bagi memperingati nahas itu.
Buletin utama kami teruskan dengan Izzuan Aziz Saleh bersama seorang tetamu di studio. Silakan Izzuan. Terima kasih Yasir dan Liza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia kini tertanya-tanya apa nasib yang menimpa MH370. Jika dilihat di laman sosial, ramai membuat spekulasi dan melihat laporan antarabangsa mengenai nasib pesawat ini. Sebagaimana yang kita maklumi, sehingga 7.30 petang tadi, kerajaan menegaskan belum menemui sebarang sisa pesawat yang boleh menjawab misteri ini. Baiklah, mari kita lihat sedikit daripada kronologi ini. Pesawat MH370 daripada KLIA berlepas ke Beijing berbekalkan minyak untuk penerbangan 7 jam. Kini, ia telah pun 20 jam meninggalkan landasan KLIA dan tidak pernah sampai ke destinasi. Secara teori, sesuatu tragedi mungkin telah berlaku. Tetapi mengapa tiada sisa pesawat yang ditemui? Pesawat yang digunakan Boeing 777-200 berusia 11 tahun 11 bulan. Dalam laporannya CNN siang tadi menyifatkan ia pesawat yang paling selamat dan memiliki sistem antara yang terbaik di dunia. Dan sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak telah pun menemui anggota keluarga penumpang dan pesawat anak kapal pesawat Malaysia Airlines MAS yang dilaporkan hilang siang tadi. Beliau bertemu mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pesawat Boeing 777-200 dalam penerbangan ke Beijing itu dilapor terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pada 2.40 pagi, kira-kira 2 jam setelah berlepas dari KLIA. Saya kini masih lagi disertai oleh Kapten Datuk Nik Huzlan Nik Hussein. Kapten, sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan TV3. Beliau adalah bekas Ketua Juruterbang Penerbangan Serantau MAS dan jawatan terakhir di MAS ialah Naib Presiden Pergerakan Haji dan Charter. Kapten, belum ada sebarang sisa pesawat ditemui, tetapi ia telah melampaui jumlah tempoh penerbangan dengan bekalan minyak yang ada. Suatu yang bermain di fikiran saya, apakah boleh terjadi, teorinya, ada serangan pengganas? Oh, itu susah nak cakap. Pasal kita Malaysia ni boleh dikonsiderkan satu low threat nation. Jadi kita tak ada berperang dengan orang, kita tak ada buat isu-isu yang besar dari segi yang membuat orang marah, orang luar marah. Jadi kita bukan satu target. Tapi kita tak boleh juga dari segi nak cancel the chances benda tu jadi, kita tak boleh cancel terus. Pasal dalam kehilangan pesawat ni, it happen very suddenly, dengan tiba-tiba. Right. Jadi dia hint towards, apa nama orang cakap ni, seperti dia catastrophic failure dengan sekelip mata. Itu sebab pesawat ni tak ada signal dari segi SOS, signal dari segi transponder, signal dari pilot lah. Ya, jadi itu saja buat masa ini yang saya boleh cakap dari segi reason, sebab-sebab di mana tak ada komunikasi dari pilot ke ground control. Saya mengambil pengganasan sebagai satu contoh, Kapten, ialah kerana masalah ataupun kepada bukti yang ada di depan kita, iaitu tidak ada signal SOS. Ia hilang begitu sahaja daripada radar. Anda sebagai seorang juruterbang yang cukup berpengalaman, apakah akan anda lakukan atau bolehkah anda lakukan sesuatu bentuk perhubungan kecemasan sekiranya ada pengganas yang datang ke kokpit, mengacukan pistol ke kepala anda tidak dibenarkan menyentuh sebarang alatan di situ dan mengarahkan pesawat supaya pergi ke suatu tempat yang dikehendaki oleh perampas kapal terbang? Okey. Apakah itu suatu possibility, kemungkinan yang boleh terjadi? Pada saya highly unlikely. Pasal apa? Sekarang lepas 9/11 ya, pintu kokpit pesawat kuat. Dulu pintu dia macam ala kadar je, boleh tendang terbuka. Sekarang dia dah ada macam cockpit door yang kuat untuk menahan, untuk melambatkan lah. Bukan menahan. Kalau dia nak masuk, memang boleh masuk pakai kapak, pakai apa-apa kan. Tapi untuk delay dia punya movement kepada cockpit. Dalam masa yang pendek tu, lagi dia ada CCTV lagi. CCTV yang menunjukkan siapa kat pintu. Jadi dia orang sempat buat satu signal, dia orang sempat buat panggilan radio. Dan dia orang sempat menggunakan sistem transponder dengan menggunakan kod yang telah
terperinci. Ini bukan untuk pengetahuan umum, dia punya kod-kod semua ni, dia ada atur cara tersendiri. Dan memang cukup masa. Jika in the unlikely event benda ni ialah link to orang cakap hijacking lah, pengganasan. Berarti pengganas tidak semudah begitu untuk masuk ke tidak kokpit dan begitu. mengarahkan. Sekali lagi saya nak ulang, Malaysia ni negara yang kira bukan EU punya country. It's not an EU country. Kita tak ada berperang dengan sesiapa. Jadi untuk pengganas nak mengganas kat kita, dia macam tak ada agenda. Jadi kita ni dikonsiderkan sebagai satu negara yang low threat. So itu pertama. Nombor dua, dari segi security, KLIA kuat security dia. Tapi kita tak boleh tolak tepi lah. Kemungkinan ini mungkin terjadi. Mungkin. Kapten, anda dalam pengalaman anda sebagai juruterbang, apabila pesawat itu lepas landas, berlepas pada jam 12.30 malam dan pada pukul 2.40 pagi dalam perjalanan ke Beijing, di manakah kedudukan pesawat itu? Dia kalau dia berlepas, dia tolak pada gate. Dia kira berlepas ni tolak pada gate lah. Termasuk taksi. Dia start engine, dia taksi dalam 10-15 minit. Tengoklah banyak kata terbang ke tidak. Jadi masa penerbangan dia 1 jam 45 minit, boleh dikatakan kelajuan purata dalam 7 km seminit. Jadi kita boleh kali mungkin dalam kejauhan kehilangan tadi 2.40 pagi ya. Dalam jam 2.40 pagi memang dia di posisi di pertengahan Laut Cina Selatan, di antara Kota Baru dan Terengganu ke satu poin yang paling selatan di Mekong Delta di Vietnam. Di Vietnam. Memang jalan udara dia memang melalui dari Kuala Lumpur terus ke pantai timur. Kalau tak ada kata orang lain, dia dapat shortcut. Pasal dia aruan udara ni, dia macam plus highway kita. Dia very busy. Laluan udara di Vietnam ni yang dilalui oleh pesawat MH370 ni, dia macam plus highway kita. Dari sini nak pergi Tokyo, lalu jalan tu. Nak pergi Ho Chi Minh, lalu jalan tu. Dari Singapura pun lalu jalan tu. Jadi banyak kapal terbang akan lalu jalan tu. Jadi jika ada satu keadaan cuaca yang tidak bagus, pesawat lain akan memberi report bahawa di masa itu tempat tu memang ada cuaca yang tidak bagus. Kalau ada cuaca yang tidak bagus, bolehkah pesawat itu mengelak laluan highway itu tadi? Memang lumrah. Kita akan minta pada ATC. Ini dari segi komunikasi suara. Kita minta pada ATC, minta pusing kanan 10 batu, pusing kiri 10 batu oleh kerana ada cuaca buruk di sana. Dan ATC akan clear kita untuk buat macam tu. Lepas tu kita pulang balik ke track yang asal kita. Jadi memang biasa. Pilot memang buat macam tu. Dia tak nak masuk tempat yang bergoyang-goyang, tempat yang hujan dan tempat yang ada kilat-kilat. Baik, Kapten Huzlan, mungkin saya akan menyambung perbincangan dengan anda. Tetapi untuk perkembangan terkini dari Hotel Sama-Sama di KLIA, kita bersama dengan rakan setugas Faris Azman di sana. Faris, silakan. Teruskan Faris. Baiklah Izwan, perkembangan terkini lebih 15 jam kami berada di sini bagi mengetahui perkembangan ataupun apakah status dan nasib bagi pesawat MH370. Dan Sultan tadi sidang media seperti yang penonton sedia maklum bahawa sehingga kini operasi mencari dan menyelamat telah pun dibesarkan skalanya di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Namun berbagai aset telah pun dikerah bagi mencari dan menyelamat adakah pesawat MH370 berada ataupun seperti spekulasi yang dikaitkan sebelum ini dalam laman sosial di mana pesawat berada di sekitar lautan Vietnam. Namun persoalannya terus tidak dirungkai sehingga kini dan sebentar saja lagi lebih kurang 30 minit dari sekarang di mana satu sidang media akan terus dilakukan setiap 2 jam sebenarnya bagi memberikan perkembangan terkini mengenai status MH370. Dan sedikit makluman di mana sebentar tadi Perdana Menteri memaklumkan 15 pesawat dikerah sebenarnya dan antaranya negara China, Vietnam dan juga tentera udara daripada Amerika Syarikat maupun Singapura turut terlibat dalam operasi pada kali ini. Dan apa yang ditekankan
jangan ada spekulasi mengatakan apa yang terjadi kepada MH370 sebelum mungkin keputusan konkret yang akan diumumkan daripada pihak MAS maupun dari pihak-pihak agensi berkaitan pada ketika ini. Dan apa yang dapat kami bawakan ataupun saya kongsikan bersama dengan anda Izwan, jika penumpang ataupun keluarga penumpang berasa amat resah, kami wartawan lebih daripada 100 wartawan dalam dan luar negara berada lebih 15 jam sebenarnya di auditorium hotel sama-sama ini turut merasakan yang sama, di mana agak apakah status dan persoalan yang sangat besar mengenai dengan nasib MH370 dan mungkin kepada rakyat Malaysia seperti Perdana Menteri sarankan sebentar tadi, sama-sama kita berdoakan agar keselamatan seluruh penumpang 239 dan juga anak kapal, 12 anak kapal bagi MH370 berada dalam keadaan selamat. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit bersama dengan Aizwan, di mana saya difahamkan juga Kapten Zahari yang merupakan ketua bagi pesawat tersebut merupakan antara mungkin sebagai salah satu pilot ataupun juruterbang terbaik dalam MAS, dan Kapten Zahari juga merupakan antara pelatih kepada juruterbang lain. Dan mungkin sedikit perbualan sebentar tadi di mana menyatakan pada ketinggian 35,000 kaki, di mana pada jam 2.41 pagi ketika kehilangan, tiada SOS yang dilaporkan daripada pilot Kapten Zahari sendiri kepada pangkalan udara ataupun di Subang. Namun ia sekelip mata hilang dan tiada signal. Dan menurut pelbagai media-media yang dilaporkan, di mana jika terdapat tragedi ataupun apa-apa berlaku, namun kita tak boleh spekulasi pada ketika ini kerana pesawat hanya boleh terbang sehingga 7 jam. Benar kata anda, sehingga 8.30 pagi tadi seharusnya pesawat MH370 berada on the ground, sebenarnya berada di darat. Dan jika itu berlaku, sebenarnya pihak berkuasa ataupun agensi terlibat boleh mendapatkan signal daripada juruterbang pesawat. Namun ia kekal menjadi tanda tanya sehingga kini Izwan. Dan mungkin pada jam 9 nanti terdapat ataupun sidang media akan diadakan, mungkin boleh merungkai persoalan lebih 20 jam sebenarnya pesawat MH370 hilang daripada kawalan sejak 2.41 pagi tadi. Dan saya rasa perkembangan terkini itu saja dapat kami bawakan kepada anda dan mungkin kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita mendoakan agar pesawat ataupun MH370 dan 239 penumpang berada dalam keadaan selamat. Dan saya rasa sampai di sini saja Izwan, terus bersama anda di studio, silakan. Terima kasih rakan setugas Faris Azman di Hotel Sama-Sama KLIA Sepang, dan kami pastinya akan terus bergabung bersama beliau untuk mendapatkan perkembangan dari sidang media yang diadakan di hotel berkenaan. Usaha mengesan pesawat berkenaan diselaraskan Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Jabatan Penerbangan Awam DCA di Subang, dan untuk perkembangan lanjut kita terus bersama dengan wartawan Juliana Syahrin di sana. Silakan Juju. Untuk maklumat semua, 7 pegawai DCA dipertanggungjawabkan dengan diketuai oleh Nur Izhar Baharin dan dibantu oleh agensi seperti APMM, TUDM dan PDRM. Pusat ini turut mengaktifkan pasukan mencari dan menyelamat yang melibatkan pelbagai aset udara juga laut dari agensi berkaitan. Pusat koordinasi ini tanpa henti berusaha mencari dengan bantuan dari pesawat yang berada di ruang udara Malaysia, juga ruang udara negara jiran seperti Singapura, Thailand dan China. Kami turut dinasihatkan agar tidak menyebarkan spekulasi atau dakwaan dari media luar negara yang menyatakan bahawa pesawat tersebut telah dijumpai dan terhempas. Operasi mencari dan mengesan bagaimanapun dikatakan semakin sukar apabila memasuki waktu malam. Setakat ini saja laporan saya dari Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat DCA Subang. Teruskan bersama TV3 untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Juliana Syahrin di DCA Subang. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan selepas ini banyak lagi soalan yang akan saya ajukan kepada Kapten Huzlan Nik Hussein yang akan memperincikan mengenai beberapa maklumat yang mungkin boleh kita kongsi sebagai orang awam untuk memahami bagaimana pergerakan dan perjalanan sesebuah pesawat itu. Terus bersama kami di Buletin Utama kembali selepas ini. Semua petrol bukannya sama. Shell Fuel Save 95 dicipta untuk tahan lebih lama dengan setiap tangki.
Terima kasih anda masih lagi bersama kami dalam Buletin Utama yang mengupas mengenai misteri kehilangan pesawat MH370 MAS yang sepatutnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Beijing jam 6.30 pagi tadi tetapi sehingga kini pendaratan itu tidak berlaku. Saya harus bertanyakan kepada tetamu kita, Kapten Nik Hussein mengenai serangan pengganas kerana itu suatu trend yang berlaku dalam industri penerbangan kita pada akhir-akhir ini dan kita juga mengetahui faktor cuaca tidak dapat tidak untuk ditolak. Jadi Kapten, saya ingin tahukan kalau faktor cuaca mungkin menjadi suatu masalah penerbangan biasa dan di awal penerbangan kita sering ditunjukkan demonstrasi keselamatan, katanya pesawat ini kalaupun mendarat di atas laut, ia bagaimana cara untuk kita menyelamatkan diri dan sebagainya. Seberapa selamat pesawat itu sebenarnya boleh mendarat di atas laut? Ini terpulang kepada nasib juga dari segi permukaan air itu. Berombak ke tidak, kita kena kaji juga dari segi angin dan juga dasar penglihatan. Ini paling mustahak. Saya nak imbas kembali, ada satu pendaratan A320 di New York. Kalau terbang tu naik pada airport, di langgar burung. Hudson. Di langgar burung. Jadi pesawat tu macam loss of power. Dia dah tahu memang kena landing dalam air. Tapi sungguh pun begitu, sambil dia kontrol, dia sempat ceritakan tower lagi. Komunikasi tu masih ada. Kerana untuk landing atas air ni, you ada memakankan, ada satu period di mana you akan glide. Jadi lambat sebelum kena permukaan air. Tambah lagi pesawat dari 35,000 kaki. Kalau dia turun, mungkin dia punya jarak penurunan, terbang turun dalam 3,000 ke 4,000 kaki 1 minit. Jadi kalau 35,000 kaki, kita ada lebih kurang 10 minit sebelum kita kena permukaan air. Itu nombor satu. Nombor dua, ombak. Ketinggian ombak dan juga angin lintang yang melawan ombak. Itu menjadi satu lagi fakta. Bila enjin tak ada, kita ada one choice saja. Bila enjin tu mati kan, kita ada one choice saja. Sekali turun, kita tak boleh masukkan enjin, try sekali lagi. Jadi pendaratan atas air ni ada yang berjaya. DC-9 ada sekali berjaya tahun 60-an. Tapi yang latest yang kita boleh ingat sekarang yang langsung tak ada fatality, Hudson Bay tu. Tapi Hudson Bay tu ada 2-3 benda yang paling bagus. Nombor satu, cuaca dia bagus. Nombor dua, dia nampak. Dia boleh nampak mana berlaku pada waktu siang. Berlaku waktu siang. Ini malam. Jadi kita tak boleh pangkah terus kemungkinan pesawat dapat mendarat dalam air dan integriti pesawat, maknanya pesawat tak pecah masa turun. Jadi jadi bot sekejap. Akan mengambil masa lebih kurang mungkin 5 atau 10 minit sebelum pesawat tu tenggelam. Dari cabin crew pula, anak kapal, dia orang dah memang drill untuk evakuasi, keluar dari pesawat dengan secepat mungkin, dengan cara yang teratur. Itu tiap-tiap 6 bulan dia tak boleh lari. Tiap-tiap tahun dia akan masuk sekolah. Dekat swimming pool pun dia orang buat. Jadi memang dia orang fully train. Jadi pendaratan dalam air ni memang ada kemungkinan boleh selamat. Dalam skala 1 hingga 10, berapa? Itu susah nak cakap. Seperti saya cakap tadilah. Ada faktor-faktor. Kita tengok pada ombak, kita tengok pada ni. Kalau semua okey tapi malam pun tak jalan. Pasal kita tak nampak. Kalau siang tapi ombak besar pun terkandas juga. Pasal dia akan mungkin kena sayap macam ada hijack satu Ethiopian Airways tu kan. Dia dah nak habis minyak, dia nak turun kat beach tapi last tu dia macam terbalik, kalau terbang tu berpusing. Itu semua nasib. Baik. Juga yang mendapat keprihatinan daripada masyarakat yang saya pantau menerusi laman sosial Facebook dan Twitter sebagainya mengatakan bahawa apakah ada suatu permainan menyelindungkan fakta bahawa pesawat ini mungkin sudah berlaku sesuatu yang buruk tetapi ia tidak dikabarkan, masih ada peringkat-peringkat tapisan dan sebagainya. Anda telah berada lama di dalam MAS. Apakah kemungkinan itu ataupun apakah itu memang suatu amalan? Apakah itu memang caranya MAS dalam pengurusan risiko dan kemalangan? Kenapa maklumat yang diberikan selalunya dilihat oleh masyarakat sebagai agak lambat, sedangkan mungkin portal berita antarabangsa melaporkan perkara yang sebaliknya? Saya pun tertanya-tanya juga pasal pesawat tu tak mungkin berada di udara. Pesawat tu garanti dah ada di bumi. Sama ada dalam air ke kat airport mana yang terselindung ke ataupun jatuh terus, itu semua kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, minyak habis. Minyak habis latest pukul 9.45, 9.30. Kalau pilot tu slow down sikit, dia boleh simpan minyak tu lebih. Katalah 9.30. Jadi pesawat tu dah memang ada kat mana. Okay. Dari segi uncertainty ni,
MAS ada satu buku untuk crash control lah. Dia ada dia punya atur cara dan proses dan prosedur yang saya pasti dia akan ikut sekarang. Jadi saya ingat sebelum dia nak declare kata bang ni jatuh, kata bang ni sungguh pun dia tahu, saya jangkalah. Amat waras sekali dia orang ambil satu family tu. Semua yang terlibat. Kita semua tak terlibat. But we are stakeholders. Pasal kita sayang kat Malaysia Airlines, kita negara. Tapi yang stakeholder ialah mak, bapa, anak, isteri semua ni. Next of kin kepada penumpang. Jadi yang mustahak, macam polis lah. Kalau aksiden, dia takkan war-warkan. Semua masalah sekarang ada Facebook. Belum polis datang, orang dah tahu. Tapi dari segi corporate punya responsibility, dia nak bersemuka dengan relatif dan bersemuka dulu. Dia tak mau berita third hand yang akan datang pada relatif. Jadi nampak dia macam irresponsible. Okey, bagi mereka yang foreign tu, dia tak ada stake. Dia pakai tembak, dia boleh cakap apa dia boleh cakap. Dia tak ada, dia bukan kepentingan. Tak ada kepentingan. MAS ini anggapan saya lah, mungkin salah, mungkin betul, tapi dia ada responsibility to the passenger, the next of kin. So mungkin they are not free, tak senang wenang untuk dia nak cakap kata orang jatuh, dah declare jatuh. Habis dia punya mak bapak yang si mati katalah Kak Alostar menjerit-jerit dalam kereta api, kesian nak datang ke airport. Jadi kemungkinan dia nak ambil satu control punya environment, dia orang ada psikologis, dia orang ada doktor untuk menolong dan dia orang ada support team. Saya pasti ramai volunteer MAS yang off duty. Mungkin saya sendiri besok akan pergi sana sebagai seorang retiree untuk menghulurkan bantuan kalau dia nak pakai saya, dan jadi mungkin support team. Jadi ramai yang akan timbul. Ex-MAS staff akan timbul sebagai satu keluarga. Tapi for this to happen, kita kena bagi top management satu clarity supaya dia dapat bersemuka dan pass the news to the most important people, the next of kin. Jadi itu anggapan saya. Maksud Kapten adalah lebih baik untuk kita menghormati perasaan the next of kin atau keluarga mereka yang terlibat daripada kita terus membuat spekulasi. Betul. Kapten. Itu sebab dia orang cuba sedaya upaya untuk contact the majority. Saya difahamkan tadi 80% lah. Jadi mungkin dia tak akan tunggu 100% lah. Tapi 80% tu kira dah A lah. Kalau kita ambil exam kan, 80% dia dah dapat kontak. Ada juga maklumat yang saya terima di laman sosial, katanya pesawat itu tidak akan diisytiharkan mengalami kecelakaan selagi belum menjumpai fizikal pesawat itu sebahagian daripadanya, dan ia masih dikategorikan hilang sekiranya belum menjumpai apa-apa bahagian. Apakah itu suatu pandangan yang betul? Dia dalam satu kes macam ni, dia ada satu uncertain phase. Maknanya fasa yang ketidakpastian kita tak pasti lagi. Uncertain. Datuk, mungkin kalau jumpa secebis bukti, katalah panel pesawat. Jadi dia nak identify panel pesawat ni kalau jatuh tak kata. Mungkin kata bang tu terbang benda tu jatuh saja. Betul. Seperti jadi dia kena tengok satu serpihan yang signifikan. Di mana pakar, pasal yang jumpa mungkin nelayan, yang jumpa mungkin Navy, bukan pilot, bukan engineer. Jadi dia orang tak boleh buat satu anggapan di mana ini kepak ni jatuh, ganti kata bang dah jatuh. Jadi dia pun kena ada proses untuk identification. Baik. Kita berhenti seketika, Kapten, untuk kita meneruskan laporan daripada wartawan-wartawan kami di beberapa lokasi strategik, dan kita telah mendapat isyarat wartawan Nurul Mardiana Abdul Alim yang menyertai anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu bersedia dengan laporannya. Teruskan, Mardiana. Terima kasih Izwan di Sri Pentas. Untuk makluman, sebaik tiba di Pangkalan TUDM di Gong Kedak ini pada jam 5.40 petang tadi, saya masih berada di Pusat Operasi Strategik Pesawat Penyelamat di sini bersama dengan dua lagi rakan dari Media Prima iaitu NST untuk sebarang perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 yang dilaporkan hilang dan terputus hubungan dengan menara kawalan pada jam 2.41 pagi tadi. Difaham PMM kini menggerakkan sebuah pesawat udara dan 3 laut bagi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Pesawat terbabit ialah pesawat amfibia CL415, manakala kapal laut adalah KM Segantang, KM Amanah dan KM Langkawi. Difahamkan KM Amanah dilaporkan telah pun berada dan sampai di lokasi pesawat MH370 yang dilaporkan hilang dari radar. Namun sehingga kini masih belum menjumpai sebarang objek. Turut berada di kawasan operasi
ialah 2 lagi kapal laut berkenaan. Sebuah helikopter turut digunakan bagi tujuan operasi mencari dan menyelamat ini, Izwan. Dan saya rasa sekian dahulu apa perkembangan yang boleh saya kongsikan dari pusat operasi strategik di pengkalan TUDM di Gong Kedah ini, dan perkembangan terkini akan saya bawakan dari semasa ke semasa, dan saya rasa kita kembali semula ke studio bersama Izwan. Terima kasih, Izwan. Terima kasih Nurul Mardiana di Gong Kedah, Terengganu, dan kami pasti akan terus berhubung bersama anda untuk mendapatkan perkembangan dari semasa ke semasa. Kembali ke Kapten Nick Huzlan, kalaulah sebuah pesawat itu jatuh ke dalam laut, kita mengambil contoh Air France yang jatuh di lautan Atlantik 2 atau 3 tahun lalu, seberapa dalam pesawat itu akan tenggelam? Oh, sampai ke bawah. Pasal dia tak ada flotation langsung. Jadi bila kapal terbang ni, katalah dia bertemu dengan permukaan air dalam momentum yang laju, dalam momentum yang amat laju, dia akan pecah. Mungkin dia meletup, mungkin dia tak meletup. Macam kereta accident lah. Dia tak meletup. Mungkin meletup, mungkin tak meletup. Kalau meletup tu minyak dan pembakaran, pasal minyak banyak terapung, akan berleluasa untuk seketika. Tapi kalau tak meletup pun, debris panggil, maknanya serpihan pesawat akan terapung-rapung, especially terutama sekali seat cushion. Seat cushion. Seat cushion ni dia tak tenggelam pasal dia sponge. Dan memang digunakan sebagai pelampung auxiliary lah kalau kita tak ada pelampung life jacket. Jadi benda ni akan terapung-rapung. Dan sekarang malam. Jadi malam ni saya dengar, nampaknya dia punya search and rescue ni semua pakai pesawat untuk yang bercirikan air. CL415 tu dia saya panggil kapal terbang 2 alam lah. Dia boleh turun atas jalan, atas tanah, dia pun boleh turun kat laut. Dah tu banyak Navy. Tapi nampaknya dia orang dah narrow down, dia dah identify bahawa tempat kejadian tu laut, bukan tanah, bukan darat. Based on that lah. Jadi nak mencari malam ni susah sikit. Mungkin dia pakai advanced equipment macam dia punya helikopter semua ada FLIR, infrared mungkin ada chance. Tapi pesawat tu dah dalam air katalah dalam 10 jam. Jadi benda dah sejuk. Jadi FLIR pun tak nampak pasal dia tengok temperature, pertukaran temperature. Kalau panas dia akan nampak. Jadi nak mencari malam ni kalau serpihan agak satu challenge yang besar lah. Tapi kalau pakai spotlight mungkin kilauan boleh dapat. Saya nak bertanya kepada Kapten tentang kata-kata orang yang selalu mengatakan bahawa terbang dengan pesawat ini lebih selamat daripada memandu kereta. Oh, semestinya. Kalau kita tengok pesawatnya, kalau kita tengok the number of passenger yang AirAsia atau MAS bawa, berjuta-juta. Tahun 2013, satu pun tak ada hilang. Tahun 2012, satu. Dalam 1 juta tu berapa orang yang hilang. Jadi kita tengok dia memang paling mustahak dalam semua transportation. Dulu kereta api. Tapi sekarang nampaknya mungkin pesawat akan melintasi tahap keselamatan kereta api. Dulu ramai orang naik kereta api. Sekarang kat Malaysia siapa dah naik kereta api kurang. Banyak naik pesawat. Jadi kalau kita tengok dari segi proportion, flying is the safest form of transport. Dan lagi satu, flying ni highly regulated. You tak boleh ponting, you tak boleh kelentung pasal rekod semua ada. Jadi petang tadi kita ada bercakap mengenai soal latihan juruterbang, anak-anak kapal. Mungkin anda boleh kongsikan bersama saya dan penonton bagaimana bentuk latihan itu dilakukan. Petang tadi juga Kapten memaklumkan bahawa latihan atau simulasi kecemasan dilakukan setiap 6 bulan kalau saya tidak salah. Setiap 6 bulan, ya. Jadi mungkin Kapten boleh huraikan sedikit bagaimana anak-anak kapal ini diajar untuk mendepani peristiwa ataupun saat-saat cemas. Okay, anak kapal ni ada dua kategori. Satu cabin crew, satu technical crew. Dan technical crew, cockpit crew lah, pilot. Cabin crew ni kita punya pramugara dan pramugari. Pramugara-pramugari pun dia tak lari pada training. Tiap 12 bulan dia kena pergi buat training. Masuk balik dia belajar pakai fire extinguisher macam mana. Kalau passenger rebah nak mati apa nak buat. Oksigen pemakaian. Kalau jatuh dalam air, kalau api terbakar dalam kabin. Semua ni dia ada silabus. Sebelum tu dia kena pergi satu exam. Exam dia panggil lokasi. Location ni dalam kapal terbang ni ada 2 fire extinguisher sana, buka pintu macam ni, dia akan ambil satu exam. Kalau fail, dia kena repeat. Kalau fail lagi, dia kena inquiry. Kalau fail lagi, out. Ini very strict. Dia tak ada corner baring, tak ada nak pasal ini nyawa orang tak ada main-main. Pilot 2 kali setahun dia akan masuk simulator. Simulator ni macam kapal terbang betul. In fact,
pembelajaran nak beli simulator macam beli sebiji kat terbang betul. Pasal dia pakai komputer, dia akan goyang naik kiri kanan, dia akan simulatekan apa yang akan terjadi, emergency yang akan terjadi. Worst case scenario. Worst case scenario memang ada, dan juga tiap-tiap 6 bulan dia ada silibus yang berlainan. Walaupun juruterbang kanan? Tak kira dia bos saya dulu chief pilot, tapi masuk dalam simulator kena hantuk orang belakang yang junior saya, tapi dia tak kira awak pangkat apa. Pasal kita main sorry boss, this is life. Saya nak sign lesen awak untuk 6 bulan. Jadi tiap-tiap 6 bulan sebelum tu pilot akan boleh dikatakan trauma jugalah. Baca buku, buka buku macam budak sekolah balik. Ulang kaji, kadang-kadang kita panggil macam impian terbang. Okey, aku buat kat terbang macam ni, kalau enjin mati macam ni. Kita buat. Semua orang tu dah 55 tahun, 30 tahun buat kat terbang pun macam tu juga. This is how strict it is. Memang kita tak main-main. Investment untuk training memang tinggi sekali. Baik. Dengan simulator, dengan Datuk sekarang dia pun ada dalam MAS, dia ada psychological training pun ada. Dari segi gaya percakapan, dari segi gaya, dari segi kesihatan, dari segi makanan, semua tu dia akan advise. Baik. Jadi semuanya tak ada keraguan. Saya tak ada keraguan dari segi itu. Kita akan mengakhiri temu ramah ini, Kapten, tetapi dalam masa 1 minit mungkin saya mahu Kapten bercakap kepada the next of kin passenger, penumpang pesawat MH370 ini. Anda juga akan turun esok sebagai bekas petugas MAS. Mungkin InsyaAllah, apa sahaja yang anda ingin katakan kepada ahli keluarga mereka yang terlibat dalam penerbangan misteri ini? Okay, I nak first to my crew lah, in English. Captain Zahari, dia punya batchmate semua kawan saya. Krishna Kumar, Chong Fuloy, Alex Ngoh, and Japman, and Guru Charan. These are all batchmate. We're Manila together. Just hang on tight. Do the best job you can, and keep together. You guys are doing a good job. It's just unfortunate this has to happen to Zahari lah. And cabin crew, close ranks. It's not time for management issues. It's not time for MAS issue. We close rank as one airline. And salam takziah lah kepada keluarga semua. Itu saja dari saya. Terima kasih Kapten Datuk Nik Huzlan Nik Husin yang telah pun bersama kita untuk temu ramah ini. Beliau adalah bekas Ketua Juruterbang Penerbangan Serantau MAS dan jawatan terakhir 2011 ketika meninggalkan MAS adalah Naib Presiden Pergerakan Haji dan Charter. Rasanya itu sahaja perkembangan ataupun daripada saya di lokasi ini. Kita akan terus memantau jawapan dan menantikan jawapan mengenai nasib pesawat MH370 MAS dalam siaran sepanjang malam ini. Tetapi buat masa ini kita kembali dahulu bersama rakan-rakan Yasir Mansur dan Liza Muhammad Zain di set utama. Silakan. Bertemu kembali. Meskipun kehilangan pesawat penerbangan MH370 masih menjadi misteri, seorang Laksamana Tentera Laut Vietnam berpendapat pesawat berkemungkinan besar terhempas 246 km di luar pantai Pulau To Chu, Vietnam. To Chu terletak antara tenggara selatan Vietnam dan Pulau Pelancongan Phu Quoc. Serapan Laksamana Ngo Van Pat itu dibuat berdasarkan perkiraan yang diperolehi daripada pihak pasukan penyelamat Malaysia. Ia termasuk mengenai maklumat kelajuan pesawat serta lokasi terakhir pesawat dipercayai berada. Jurucakap pasukan mencari dan menyelamat Vietnam, Pan Hien, dalam pada itu berkata isyarat terakhir dikesan ketika pesawat berkenaan berada 120 batu nautika barat daya wilayah Cha Mau, Vietnam. Lokasi itu dekat dengan sempadan Laut China Selatan dan Teluk Siam. Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Vietnam, Lai Xuan Tan, pula mengesahkan pihak kawalan udaranya tidak membuat sebarang komunikasi dengan pihak pesawat malang itu. Menurut Timbalan Ketua Staf Tentera Vietnam, Lieutenant General Vo Van Tuan, pesawat berkenaan terputus hubungan dan hilang dari isyarat radar 1 minit sebelum memasuki kawasan kawalan udara Vietnam. Tan dalam pada itu turut menyatakan Malaysia, Singapura dan Vietnam sedang menjalankan operasi bersama mencari dan menyelamat pesawat MH370. Tambahnya, Vietnam telah menghantar pesawat dan kapal maritimnya bagi memantau perairan yang dipercayai lokasi terakhir pesawat. Operasi meliputi kawasan seluas 11,200 km persegi. Para nelayan tempatan turut diminta memberi maklumat jika terjumpa sebarang tanda-tanda berkaitan pesawat.
Dalam perkara itu, Filipina berkata ia menghantar 3 kapal peronda dan sebuah pesawat pengawasan untuk membantu operasi mencari dan menyelamat. Memetik laporan di Inquirer, perkara itu disahkan Setiausaha Pertahanannya, Voltaire Gazmin. Beliau mengarahkan pasukan kawalan bahagian barat untuk menggerak dan menyertai operasi bersama mencari pesawat MAS yang hilang itu. Jurucakap Kementerian Pertahanan Peter Paul Galvez berkata Manila akan menghulurkan bantuan terutamanya jika pesawat terbabit berada dalam perairan Filipina. Tambahnya semua aset tentera udara Filipina dalam keadaan siap sedia. Pasukan mencari dan menyelamat dari negara jiran lain juga memulakan inisiatif membantu usaha mengesan pesawat MH370. China menghantar 2 kapal penyelam maritim. 外交部以及我们有关的帅使领馆已经启动了应急机制，我们在全力的了解具体的情况，一旦有消息，我们会及时向大家发布。现在我也回答大家的问题。 Menteri Pengangkutan China Yang Chuantang yang dipetik agensi berita Xinhua sebagai berkata, beberapa lagi kapal dan pesawat diletakkan dalam keadaan bersiap sedia. Ia termasuk 8 buah kapal milik Biro Penyelamat Nanhai dan Pentadbiran Keselamatan Maritim Hainan. Tambahnya, kementerian itu turut memantau secara rapi serta menyelaras operasi dengan pihak berkuasa keselamatan maritim dan Pentadbiran Penerbangan Awam Malaysia dan Vietnam. Amerika Syarikat dalam pada itu akan menghantar USS Pinckney daripada Armada ke-7 untuk membantu operasi mencari dan menyelamat. Bantuan turut membabitkan pesawat peronda maritim Orion P3C Orion. Tiada bukti pesawat MH370 terhempas, dirampas atau diserang pengganas. Perdana Menteri menegaskan kesemua dakwaan itu hanya spekulasi. Pihak berkuasa katanya kini melihat kepada segala kemungkinan terhadap pesawat yang masih belum dikesan sehingga kini. Tak ada. Setakat ni semua itu spekulasi saja. Last conversation with the control room, no? Last conversation with the pilot in the control room. That was a normal thing, but MAS dalam kenyataan media terbaharunya memaklumkan usaha mencari sejak pagi tadi membabitkan pasukan penyelamat dari Malaysia, Singapura dan Vietnam gagal menemui sebarang bukti berkaitan kedudukan pesawat MH370. Misi di laut akan diteruskan namun misi udara akan bersambung pada esok. MAS dalam kenyataan medianya turut memberitahu semua keluarga 227 penumpang pesawat MH370 telah dimaklumkan. Dan sebentar tadi, MAS mengeluarkan senarai rasmi nama 227 penumpang dan 12 anak kapalnya yang hilang. Mangsa berusia antara 2 hingga 76 tahun. 38 daripada 227 penumpang adalah rakyat Malaysia. Antaranya pegawai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Sofwan Ibrahim, 33 tahun. Seorang lagi penumpang anak saudara Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Roslan Beg Ahmad, iaitu Suhaili Mustafa, 31 tahun. Kehilangan pesawat MAS MH370 ketika penerbangan ke Beijing, China berita sedih bagi rakyat Malaysia. Namun usaha mencari dan menyelamat diteruskan tanpa putus asa. Semoga segala usaha ini dipermudahkan insya-Allah dan kami akan menyiarkan perkembangan terkini mengenai kehilangan pesawat ini setiap setengah jam menerusi berita terkini sehingga jam 11.30 malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. And the authorities are working hard to confirm this and both the Malaysian authorities and the Chinese authorities are working hard to confirm this. So far we have not received any confirmation on any plane landing in China.